Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni aku nak review sikit lah racun ni. Racun tabur ni. Okey, aku tabur lah kat pokok buluh ni. Okey, buluh ni ada setengah mati, ada yang tak mati lagi lah. Okey, memang bagus. Tapi, okay, ada tapi dia. Dan pokok-pokok yang sekitar ni pun akan mati sekali lah. Sebab ni pokok ni kawasan dia tinggi. Dan dia akan, air bila hujan, dia akan mengalir. Pokok sacak inci kat sini habis. Dan pokok nangka juga habis. Tapi nasib baiklah. Lepas tu ada anak-anak dia kat bawah ni. Nanti boleh masuk tu lah. Tanam biji pun boleh. Okey, ni anak nangka semua. Pokok ibu dia dah mati. Dah banyak kali dah berbuah. Tapi itulah. Sebabkan racun ni. Dia pun sekali dengan kojol. Dengan racun ni. Jadi kalau nak guna racun jenis tabur. Yang daripada China ni. Make sure jangan ada pokok yang dah berbuah, yang kita harap hasil lah. Contohnya pisang apa tu, jangan berdekatan. Laluan air yang mengalir lah. Daripada yang terkena racun ni, dia mengalir pula. Racun tu kena kat pokok lain, memang pokok lain pun akan mati sekali. Okey. Jadi kalau area pokok-pokok yang kita tanam tu janganlah kita guna dia. Kalau tak ada apa-apa untuk sekadar rumput saja, okey, recommended lah. Okey, disarankan racun ni. Tapi itulah, dia satu paket ni lah 1/2 kilo je. Jadi banyak lah. Dia berbanding dengan racun cuci air yang kita spray tu kan. Yang tu dapat banyak lagi untuk kawasan yang besar. Tapi kalau untuk pokok-pokok, okey, yang ni bagus. Tapi itulah, make sure jangan ada pokok-pokok yang kita tanam. Pokok durian ke, pokok kelapa. In case yang saya ni, pokok sacak inci dan juga pokok nangka saya sekali out. Sebab air hujan yang mengalir, air racun yang mengalir tu terkena pokok laluan air. Okey. Semoga video ini memberi manfaat. Jumpa lagi. Bye bye.